Dalam video ini, saya akan terangkan perbezaan antara poster asal dan poster selepas redesign bagi produk NIMS COCOBOL. Saya akan kaitkan perubahan ini dengan beberapa prinsip asas dalam reka bentuk grafik seperti balance, alignment, hierarki, kontras, color, space dan juga rhythm. Poster asal menggunakan latar belakang berwarna kuning terang yang sangat menonjol dan warna ni memang menarik perhatian, tapi bila dilihat dari segi balance, keseluruhan reka bentuk kelihatan macam agak berat bahagian bawah kerana susunan 3 tiub coklat yang besar dan rapat, dan menyebabkan bahagian atas poster terlihat kosong dan tidak seimbang. Dari segi alignment, kedudukan elemen seperti logo NIMS, tajuk COCOBOL dan teks promosi di bawah tak berada dalam garis panduan yang selari. Jadi dia menyebabkan reka bentuk ni kurang kemas dan kelihatan agak berselerak. Dan bagi hierarki pula, mesej utama seperti harga RM15 agak kurang menonjol. Jadi mata penonton dia lebih cepat tertarik pada teks besar seperti the best crispy choco tube berbanding maklumat penting seperti harga dan juga keunikan produk. Selain tu, dari aspek warna, ada dua warna dominan digunakan dengan kepekatan yang tinggi dan menjadikan suasana poster agak panas dan kurang selesalah untuk mata melihat lama. Dari segi ruang, agak padat juga dan hampir setiap kawasan poster dipenuhi dengan teks atau grafik menyebabkan tiada ruang atau fokus visual yang jelas. Jadi keseluruhan poster ni berjaya tarik perhatian dari jauh tapi kehilangan keseimbangan dan kejelasan mesej apabila kita perhati dengan lebih dekat. Ini pula poster selepas redesign. Yang pertama, dari segi balance, poster baru ni menunjukkan pengagihan elemen yang lebih seimbang antara bahagian atas dan juga bahagian bawah, dan background lebih lembut dan jadikan keseluruhan reka bentuk lebih tenang dan mudah dilihat. Dan susunan 3 tiub coklat diletakkan secara kemas dan ada jarak yang sesuai antara satu sama lain. Yang kedua, alignment. Alignment diperbaiki dengan semua elemen utama yang berada dalam garis tengah dan ini membantu jadikan poster nampak lebih stabil dan juga harmoni. Logo NIMS, tajuk dan produk tersusun secara menegak dan mudah difahami arah bacaan penonton. Dan bagi hierarki, maklumat penting seperti harga RM15 only kini lebih menonjol dan ia diletakkan dalam bentuk splash berwarna kuning cerah yang kontras dengan latar krim dan jadikan mata penonton tu tertumpu terus dekat harga sebelum lihat maklumat lain. Seterusnya, kontras juga diperkemaskan dengan pemilihan warna latar yang lebih neutral dan lembut, dan ini membantu warna coklat pada produk serta warna kuning pada teks lebih menyerlah tanpa terlalu menyesatkan pandangan. Selain tu, salah satu perubahan yang penting dalam redesign ni ialah kualiti visual gambar produk, di mana gambar COCOBOL ni lebih terang, jelas dan realistik berbanding sebelumnya, dan pencahayaan lebih baik membantu menonjolkan tekstur coklat yang berkilat dan bentuk bulat yang menggugah selera. Dan ni meningkatkan daya tarikan visual dan membuatkan produk kelihatan lebih premium. Dari segi ruang pula, reka bentuk baru berikan lebih banyak ruang kosong di sekeliling elemen utama. Ruang ni membolehkan mata penonton fokus pada elemen penting tanpa rasa penuh ataupun berserabut. Akhir sekali, prinsip rhythm dititik beratkan. Susunan COCOBOL yang melantun di bahagian atas beri kesan pergerakan yang natural dan menyeronokkan, dan ini menambah dinamik visual tanpa mengganggu keseimbangan keseluruhan reka bentuk. Jadi, keseluruhannya, redesign ini menampilkan perubahan besar dari segi susun atur, warna, penonjolan produk. Dan poster baru ni bukan sahaja lebih menarik, tapi juga lebih mudah faham dan menyerlahkan kelebihan produk dengan cara yang lebih profesional. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.